Apa guna kau sekolahkan anak kau tinggi-tinggi, anak kau kerja yang elok, so dia panggillah mak dia duit. Jadi mak dia tak payahlah kerja, kau faham? Kau ada anak yang bekerja, buat apa kau nak susah-susah payah kau nak ni? Anak kau bekerja, dia cari duit untuk maknya dah penat kau cari duit. Ya, akaun baru. Akaun lama saya dah kena permanent ban. Tengok live kat sini lah, Superfan ada, OnlyFan ada. Tengoklah live kat OnlyFan. Saya tak pernah buat VC lah. Saya bukanlah satu manusia yang buat VC dengan orang. Saya tak akan buat VC. Tak pernah lagi buat VC. Biasanya saya bercakap one to one tu dekat dalam live. Kalau saya buat live Superfan, korang tulis apa, saya baca. Saya baca. Tahu tak? Wow. Saya baca komen-komen korang. Okay, saya sakat-sakat korang dengan komen. So kalau kat OnlyFans pun macam tu, saya sakat-sakat korang. Dah itu je. Lain saya tak buat. VC semua saya tak ada buat. One to one semua saya tak ada buat. Buat apa? Motif nak one to one tu untuk apa? Sebab tu saya suruh buat Big Pay. Alright? Sebab tu saya suruh buat Big Pay. Tengoklah kat OnlyFans, tengok kat Superfan. Superfan kalau nak join kat TikTok, tekan je dekat Liana Time belah kiri, join fan club. Taklah terawang kenapa nak kena account scam. Ni account original. Dah ada account scammer follow korang tu. Yang mana account scammer follow korang tu, korang pergi haraikan dia. Kau terus tu kan ni punya scammer. Macam tu. Betul lah. Ayolah. Kalau mewek tu kan dah video-video tak mana-mana punya video dah tak berzaman-zaman tu. Tak lah 2022, 2023 aku pun bosan. Orang nak tengok live yang baru. Oh lah, cuba tu scam ikut dia. Itulah tu. I nak tengok yang baru, okay? I nak live yang baru. New life, new me. Alright? New life, new me. Tahun 2023 punya live. Lepas tu scammer lah tu. Weh lapar weh, belum makan weh. Aku punya order kena cancel. Tapi banyak yang remove follow depa. Oh ya ke? Ya, account lama dah tak ada. Kak Bini tak pandai macam mana nak ajar. Bini ku nak makan apa kak? Dah malam nanti gemuk. Aguan mana datang scammer? Kalau scammer tak boleh sebut nama kau. Aguan Z. Aguan Z Lebih slow je. Beratus akaun. Oh ya ke? Kalau sub Superfan lepas tu kena ban, tu kira burn ke? YouTube kena tanya TikTok lah. Sebab saya pun tak dapat duit TikTok sebab dah kena ban. Gemuk banyak air. Bodoh lah. Bimbel lagi gemuk. So tele tu semua scammer wak. Saya dapat report polis lah wak. Scammer-scammer tu. Penat lah dah cakap dengan korang. Saya dah cakap banyak kali dah. Saya dah banyak kali tahu sebenarnya kena dengan TikTok. TikTok scam saya. Beli barang kena scam sebab tak dapat. Bila dia ban account saya, benda yang kita beli tu kita tak dapat. Awal bakar you kena DM dekat TikTok tanya pasal off. Big Daddy Cool you kena masuk yang baru. Saya pun tak tahu. Saya pun join Superfan sendiri. Cut off berapa kali live? Satu hari satu kali. Tapi masa saya tak tentu. Ikut suka hati atau nenek saya.
Kalau rajin saya buat live, kalau tak rajin saya mampu sekolah situ. Macam tu. Sebab saya tak ada konten. Awak terlalu famous sebab tu ramai scam. Nak join dia dekat TikTok cakap nak join off. Tak, sebab ni bila saya buat live dekat off tu kan, saya dah cakap dah, korang cakap lah apa yang korang nak cakap. Masa tu lah peluang macam korang berbisi dengan kakak Ratu Spa kan dekat off tu. Elah hari betul dia langsung tak nak cakap. So I nak borak apa ni? Fighter dulu gak best kan? Fighter dulu sporting gila weh. Now yang baru-baru punya fighter semuanya lah haram. Yang lama best gila. Kita tahu main peranan, dia orang pun tahu main peranan. Ya, dia orang diam je. Kau tahu tak Asianor? Dan memang kena ban pun blackjack. Kau bodoh kenapa? Yang baru banyak tangan dalam. Dia pun terpaku kot dengan akak. Oh ya ke? Rugilah tak nak cakap. Ya Allah, kita dah cakap. Kau bayangkanlah, aku dah buat Arab punya pakai Arab dah. Muncul aku tak belly dance pakai Arab. Dah pakai Arab satu. Nak apa lagi? Aku dah pakai baju Arab, kasut merah, stokin merah, dah pakai dah nikap. Saya tak ada teli, tu semua scammer. Kau bayangkan semua friend punya live itulah di record masuk dalam teli. Kan bodoh tu namanya. Yang bodoh-bodoh punya orang pergilah tengok teli, tu namanya bodoh. Itulah dah buat jadi ninja, dah jadi anime, macam-macam anime dah. Aku dah buat dah weh. Tapi kan audience kat dalam tu kan, kita cakap macam tu, tak cakap. So macam mana kita nak sakat? Aduh hai. Macam mana kita nak sakat kat dalam tu? Penat je kita pakai Arab lah, kita pakai ni lah. Kita dah jadi Catwoman dah. Phone dia orang is tak nak cakap. Oh macam tu ya. Kita suka cakap macam tu. Weh, macam mana lah musik dah jalan ni, kita dah gelik-gelik dah ni, kita tak nak juga. Macam mana? Betul lah tu. Tak tahulah. Fighter dulu gak best. Tapi fighter dulu semua sekarang ni busy. Semua subscribe lepas tu busy. Tak tahulah kat fan club ada apa. Tengok sendiri. Benar je saya cakap. Cakap. Macam tu. Dah dalam tub, dalam jacuzzi, dalam tu, dalam ni, semua dia tak nak cakap. Ni macam mana? Itulah tu saya cakap dia ni. Suka korang. Tapi scammer tak ada gambar-gambar baru lah. Scammer dia tak dapat record yang video-video terbaru dekat off. Macam tu. Tak ada. Belum ada lagi terkeluar. Belum try. Macam dia. Try. Belum lagi terkeluar. Belum. Tak ada nampak pun yang Arab-Arab keluar. Belum nampak pun yang belly dance keluar. Belum nampak pun yang menari tiang keluar. Belum nampak pula yang jacuzzi keluar. Tu semua belum. Tak ada lagi terkeluar. Hey, scammer lah tahu off tu apa. Macam tu. Scammer lagi tahu. Tapi tak dapat. Sebab bila orang tanya-tanya saya jam berapa live, saya memang tak mention. Lantak kau situ. Siapa yang dapat masuk, masuklah. Siapa tak dapat masuk, dia punya pasal. Macam tu je kita buat.
kan? Tak tahu, tengok sendiri Mukain. Saya takkan mention dalam TikTok. Tengok sendiri je. Korang nak subscribe, korang subscribe sana. Korang tak dapat subscribe pun korang punya pasal. Nak join, tak nak join sudah. Macam tu. Kita tak ada paksaan. Simple, easy. Nak join, tak nak join sudah. Kita tak ada paksaan. Macam tu juga dengan super fans. Macam tu pun dekat off. Ya, sana memang dolar. Lain macam sekarang. Ya, harus. Sebab lagi 3 bulan saya kena cuci kaki. So nak join sekarang ni. Kalau tak nak join, sudah. Kau lantak kau situ, kau bayar dekat sana. Tak nak try pinang muda ke? Pinang tua ada, kenapa nak pinang muda? Macam tu. So DM dekat TikTok. Kalau say hi, say hoi dekat DM tu saya tak jawab, saya delete. Lepas 3 bulan tu saya nak cuci kaki. Saya nak live yang biasa-biasa je. Saya cuci kaki betul lah lepas 3 bulan. Cakap nak join off, macam tu. Barulah saya bagi link. Suka korang, saya nak cuci kaki. Macam tu. InsyaAllah lah. InsyaAllah kalau benda tu menjadilah. Kalau tak jadi, hujung tahun lah. Macam tu lah. Macam tu lah. Sebab tu lah saya all out sekarang ni. Sebab tu saya live kat sana, saya all out. Faham? Gaya macam nak kahwin je. Kalau saya kahwin pun kenapa? Nak join tu, okay, saya akan balas nantilah. Sebab tu saya all out kat sana. Macam tu lah. Saya dah beli-beli dance, Arab dance. Ting, macam tu. Aduh, kenapa nak cuci kaki Kak? Saya tak pasti lagi. Apa-apa berserah pada yang atas. Kalau kata tak jadi lagi 3 bulan, 6 bulan lagi, sampai bulan 12, macam tu. Mana tahu bulan 12 pula. So macam tu lah. Okay, adalah live, tapi live makcik-makcik lah. Makcik-makcik macam tu. Makcik-makcik berselempang. Makcik-makcik tanya korang nak pergi kursus umrah ke, macam tu. Korang nak kursus haji ke, macam tu. Kemungkinan kita tak tahu kan akan datang kita di posting yang mana. So doakanlah yang baik-baik. Macam tu. Nanti jadinya baik-baik dan nak bersara ke, tak tahu lagi. Live dekat off. Live dekat super fans. Macam tak. Korang doa je lah baik-baik. Ya kan? Doa yang baik-baik nanti jadinya pun baik-baik. Cakap yang baik-baik nanti dapatnya pun baik-baik. Cakap kaya jadi kaya. Macam tu. Cakap banyak duit nanti dia jadi banyak duit. Macam tu. Cakap nak jadi baik, dia jadi baik. Macam tu lah. Tapi kan pinang muda ni apa ni? Tapi bulanan saya, expenses saya tinggi wak. Takut awak tak mampu nak bela saya. Macam tu. Nak kahwin dengan saya ke nak nikah dengan saya, takut awak tak mampu. Jadi saya tak nak menyusahkan orang. Saya tak nak menyusahkan orang. Sebab takut nanti orang tu tak mampu, saya pula kena tanggung orang. Susah. Saya nak busykan pada bisnes kot. Saya nak urus pada kerja kot, kejaya. Tapi tak adalah kejaya yang havoc kot, yang duduk-duduk sleeping je, tak tahu dapat duit. Macam tu lah kot. Usaha tangga kejayaan. Macam tu lah.
Kita hanya merancangkan. Belum ada lagi. Tapak sewa tu saya ingat saya nak buat food court ke. Tak tahulah. Saya kalau ada Chinese yang nak ambil untuk buat food court, boleh lah. Kat situ kawasan dia strategik. Kondo banyak. Kondo banyak situ. Kalau buat stall-stall macam dekat Damansara tu kan, dekat Balai Poli Damansara tu pun bagus juga. Spa masih ada. Lambat. Tak, kalau restoran, kalau untuk makanan, kalau nak buat stall makanan untuk food court ke, restoran makan ke, ada pengampunan dekat majlis pemutihan dia orang panggil. Tu boleh apply kat situ. Kat situ boleh apply lah. Untuk restoran makan ke, you nak buat stall ke, you nak buat food court ke kat situ, actually kalau you buat food court memang laku gila. Sebab banyak restoran you boleh buat, meja letak tengah. Macam tu, sewakan kedai-kedai stall tu, mesti ramai. Mesti akan ramai orang orang datang. Sebab kawasan tu dia punya kawasan pusat kan. Belum ada kopitiam Chinese ke kat situ. So kalau ada buat, lagi banyak lah. Sebab restoran Melayu dah terlampau banyak. Tadi malam QR tu kau bayar kat scammer. Ratu Spaman kat saya mana ada bagi QR. Indra. Ya Kishan ni yang real. Kau dekat scammer ke? Kau pergi DM scammer tu balik? Lah Indra, kau ni otak letak mana? Kau mana ada banyak kali dah saya cakap, saya tak pernah bagi QR kat orang. Kau kena dengan scammer mana? Kau pergi buat report polis. Kalau kau pakai QR tu, kau dah terkena dengan scammer. Kau faham? Yang DM kau tu scammer. Faham? Ya betul tu, buat food court kan? Buat food court lah. Siapa-siapa yang berani ambil, boleh lah untuk buat food court. Yang berani sewa. Untung weh kalau dia buat food court. Serius, dia buat stall-stall kecil bagi orang sewa. Katalah dia sewa kat orang tu satu stall tu 500. Berbaloi. Dia buat 10 stall, 20 stall kat situ. Ya. Dia untung atas tangan je. Dia tak payah berniaga, dia bagi orang duduk kat stall tu. Yelah. Kira sewa tapak. Saya nak sewa tempat, diorang bagi orang-orang tu sewa tapak. Superfan dekat atas tu. Tekan Liana Tai. Okey, kat atas tu Indra. Sebelah kiri join fan club. Ada nama kat atas tu. Tekan sebelah kiri join fan club, bayar kat TikTok, bukan bayar QR. Awak buka lah satu food court kat situ, Esa. Tak ada masa. Akak memang cantik. Kau dah kena dengan scammer, lepas tu kau cakap aku memang cantik Suka kau Suka korang. Macam tu. Kau dah terkena dengan scammer, lepas tu kau ni dah tepi-tepi sikit. Macam tu. Hai juga. Hai, kau dah kena dengan scammer, lepas tu kau cakap kau puji orang. Aduh, hai. Naik betul. Tapi apa-apa pun terima kasih. Okay. Nadi Shadow adalah lagi sewa DM lah, nak tanya pasal sewa. Macam tu. Sewa kedai, bukan sewa orang. Off dah tukar nama baru ke? Tak ada. Tak pernah tukar nama. Off tak pernah tukar nama. Saya tak pernah tukar nama off. Belum pernah tukar lagi. FB pun saya tak ada.
Saya tak pernah ada FB. Kalau dulu Ratu Spa punya, sekarang tak ada. Tukar awak rumah biru. Tak yalah rumah-rumah biru. Saya memang ada off je, tapi nama ke saya tak pernah tukar. Tetap yang sama, orang yang sama. Macam tu lah.